Saudara-saudara, besok saya memerintah. Hari ini minyak turun. Maknanya apa yang kita boleh buat istimbat daripada sini? Sinopsis yang boleh agak, minyak memainkan peranan yang penting. Ya, minyak jangan kacau. Minyak jangan kacau. On and on. Berapa tu? GST. Monetary crisis, minyak naik 2008, GST 2014. 2018, saudara-saudara, minyak menjadi sentimen, dia menang. Kerajaan menang. Sentimen. Okay, welcome back. Selamat kembali guys. Topik hari ni berkaitan dengan isu semasa. Kita baru dengar, kalau yang follow saya punya channel YouTube ni, sebelum-sebelum ni, 2 video yang lepas saya ada cerita pasal begitu banyaknya kereta baru terjual dekat Malaysia, iaitu tahun 2024 kita jual lebih kurang 800,000 unit lebih kereta baru, yang sebelum-sebelum tu tak sampai macam gitu. Topik hari ni adalah cerita pasal lambakan kereta terpakai tersidai dekat dalam pasaran. Apa puncanya? Adakah ianya berpunca daripada ekonomi kita? Orang mungkin takut nak beli kereta, so harga kereta terpakai ni dia tak seimbang, tak seimbang, dia macam turun naik kan. Dan macam biasa, bila topik-topik yang macam gini, antara orang yang paling sesuai untuk kita bincangkan adalah orang yang berada dalam pasaran jual beli yang memang menjejakkan kaki bergelumang dengan jual beli kereta ni dengan pengalaman yang sangat lama. Kalau saya panggil nak ceritakan pasal benda ni, orang-orang yang mungkin berpangkat tinggi, mungkin tak sesuai, dia akan bagikan jawapan yang klise. Kita boleh panggil CEO, Managing Director any brand, car brand kan, tapi jawapan dia akan jawapan yang kita tak berapa nak dengar, tapi itulah jawapan yang dia nak bagi. So hari ni again, tetamu kita hari ni bagi saya yang mampu menjawab persoalan kenapa begitu banyak lambakan kereta terpakai di atas jalan raya adalah tak lain tak bukan, saya jemput Cik Din kan ada. Selamat kembali. Selamat. Episod kedua Episod kedua. Sebelum ni lambakan kereta terpakai. Sebelum ni kita ada cerita episod yang sebelum ni, Cik Din juga rebate ataupun rembat. So banyak info yang Cik Din dah kupas dekat situ kan. Penipuan pembelian waktu korang beli kereta baru dan terpakai, macam mana dia orang klepet. At the end of the day, pengguna sendiri kena tahu, kena ambil tahu, kena peka, kena celik cara dia punya kira-kira whatever, at least benda-benda minimum. Salah satunya cara dia adalah just follow Cik Din kan ada. So Cik Din kena follow saya. Saya nak tambah sikit Ya boleh. Sila. Kepada mereka-mereka yang ada follower tu, itu you boleh percayalah. Kebanyakan kalau kita orang dalam industri ni, kita kena jaga follower. All follower medsos saya 1.2 million. Jadi kalau anda tengok medsos seorang tu followernya tak ada, less, you kena berhati-hati. Okay, saya nak tambah sikit dekat situ Dia macam seolah-olah kalau korang ni jujur dalam perniagaan kan, ataupun kalau korang menipu, bayangkan menipu orang menipu ni dia dah biasa menipu. Kalau dia ada follower dia contohnya 30,000, dah tentulah confirm kantoi punya kantoi. Orang dok belasah di dalam tu kan. Orang kecam dia. Orang kecam dia. So ni sesuai, jangan kecam. Jangan kecam. Tapi yang tu please kecam. Yang dok tipu-tipu ni kan. Ramai orang kecam saya selama daripada 2019 sebab saya buat pembongkaran demi pembongkaran. Saya buat panggil Cik Din, panggil orang tu, panggil orang ni untuk membongkar penipuan dalam jual beli kereta. So ramai orang tak suka saya, dan saya percaya ramai juga orang tak suka Cik Din nak belasah, Cik Din nak belasah saya. Tapi saya tak kisah, sebab apa yang kita buat ni adalah kita do the right thing. Dia masalah kecam dengan belasah satu benda yang berbeza. Jika sekiranya anda nak belasah saya, anda bagi hujahan, naik kotak sekarang. Jadi kita tengok benda tu, kita berhujah. Maknanya atas dasar apa? Itu yang pertama. Kalau anda nak kecam dengan membabi buta dan anda tak tengok fact and figure, itu very wrong lah. Jadi saya nak benda-benda macam tu, macam orang kecam saya buat video. Saya akan buat benda ni A, B, C dan D. Dan pembelian kereta dengan saya, satu Malaysia boleh beli dengan saya. Semalam daripada Taiping datang jumpa saya, tengok Velfire dengan saya, terus
terus bayar. Jadi maknanya dia very concern benda tu dan dia nak pakai kereta tu walaupun jauh. Dia kalau nak kata orang kecam ni sebenarnya Cik Din, dia yang kalau kita buat konten-konten yang macam gini, pembongkaran kan, yang kecam kita, yang tak suka kita bukannya netizen. Netizen tak ada masalah, netizen lagi okey, kita menyebelahi, membantu orang ramai. Yang akan kecam kita, tak suka kita, attack kita ni adalah yang penjual yang penipu. Penjual yang jujur, saya 10 tahun sebelum saya jadi YouTuber memang saya jual kereta, tak ada pun tipu. So ramai lagi orang yang tak menipu, tapi yang menipu ni dia akan terasa sendiri. Tapi kita, bagi pihak saya, orang nak attack saya ke, saya tak ada masalah. Yang penting kita kena ajar orang-orang macam ni. Cik Din, ini yang kita nak cerita hari ni lah. Kita nak cerita pasal lambakan kereta hari ni disebabkan orang tak nak beli kereta tu. Teruskan Cik Din. Antara apa punca lambakan kereta terpakai? Adakah orang tak nak beli kereta second? Kereta second hand zaman saya, zaman 1992, 1993, 1994 sampai kepada Gawat. Gawat yang paling hebat berlaku dalam sejarah Malaysia adalah monetary crisis, yang mana George Soros lah. George Soros ni, dia ambil duit kita dan dia rendahkan duit kita, dan kita start business 1997, 1998. Maka masa tu bank tak ada duit dan tarik handbrake tak bagi loan kepada kereta. Maka masa tu habis kena. Saya sendiri pun kena. Tapi saya ada reserve yang saya buat lah. Itu Gawat yang pertama menyebabkan ekonomi kita down. Setelah 1996 kita berada di amat-amat puncak. Masa tu amat-amat puncak, yang mana masa tu finance company yang menghidupkan kereta. Yang menghidupkan kereta bukan bank, finance company. Dengar betul-betul. Masa tu kita ada Cempaka Finance. Masa tu kita ada ACF, Asia Commercial Finance, very big. Masa tu kita ada MBF. Apa beza bank dengan finance tadi? Dulu lain. Dulu bank adalah banking untuk simpankan duit. Okey. Sekarang ni apabila finance ni, dia finance kereta saja. Maksudnya dulu tak ada Maybank Finance. Dulu ada Maybank Finance tapi different entity. Okey. Maybank Finance dia memakai nombor lain, nombor company lain. Sekarang dia terpaksa di bawah Maybank Bank. Maybank Bank itu yang pertama kena jelas. Saya nak bagi tahu, untung Maybank Finance masa Datuk Wan, saya cakap direct je. Tahun bila ni? 1996, 1995, 1994. Melebihi Maybank 800 juta untung dia, dengan kapasiti gaji staff dia terlalu kecil. Boleh buat 800 juta. Masa tu Maybank Bank dengan kos staff yang terlalu banyak, 3 kali ganda, katakan yang ni 1,000, dia ada 3,000 staff, 4,000 staff. Masa tu dia boleh untung 1 bilion je. You bayangkan 4 kali ganda staff dia boleh untung 1 bilion dengan 1 kali ganda duduk dekat Maybank Finance. Itu yang pertama. Yang kedua, M-Bank, M-Finance. Di Bangsa pertama keluar M-Finance. Masa tu M-Finance second hand dia ambil, second hand ambil. Dia suka second hand. Sebab second hand terus ambil dan jual, tak payah tunggu. Kereta baru hari ini pun kena tunggu. You booking Beza, jangan cakap nak register besok. You booking Alza, jangan cakap you nak register lusa. Sekarang saya nak cerita industri kereta-kereta yang terpakai pada masa tu. 1995, 1996. Tengok Mukernas bagi payslip 3 bulan tak perlu APF. Zes. Oh, senang loan dulu rasa. Dan lulus. Pasal masa tu terlalu bagus. Dan ditimpa oleh ekonomi lah. Dalam pengalaman saya 31 tahun, kita ada 5 obstacle yang perlu saya cerita sebelum kita pergi kepada lambakan dia. Yang pertama, Gawat. Lepas tu naik balik. 98 tadi 98. 2008. Naik balik, Gawat balik. Gawat ini bukan gawat dunia. Gawat ini gawat Malaysia sahaja. Yang mana masa tu Pak Lah telah membuat announcement bahawa minyak petrol naik RM2.80. Ya, saya masih ingat lagi waktu tu saya baru first time pakai kereta. Daripada RM1.9 dia naik RM2.3, lala sampai RM2.8. RM2.8. Saya terjung dalam sungai tu. Nasib baik tak lemas. Sungai pendek. Setelah Pak Lah telah digantikan oleh Datuk Seri Najib, maka minyak diturunkan, ekonomi gede balik. Tetapi mungkin kesilapan Datuk Najib, bagi saya ini ada satu kesilapan. Dia masuk GST. GST which is dia tak tahu macam nak buat. Katanya dalam GST ni negara-negara maju. Tetapi kita masuk GST, habis dia charge-nya. Mungkin kita tak ready betul-betul. Dia tak ready dan tak tahu nak buat lah, senang cerita. Tak tahu nak kau buat lah. Kau charge aku, lepas tu kau charge pembeli aku, kau charge supplier aku, kau charge anak nenek aku. Semua kau charge guys. Matilah macam ni. Saya boleh cakap salah satu jatuhnya Datuk Seri Najib pasal GST.
GST. Menindas rakyat. Langkah tak Maka 2018 pakatan naik dengan janji saudara-saudara, besok saya memerintah. Hari ini minyak turun. Maknanya apa yang kita boleh buat istimbak daripada sini? Sinopsis yang boleh angkat, minyak memainkan peranan yang penting. Ya, minyak jangan kacau. Minyak jangan kacau. On and on. On and on. Berapa tu? GST. Monetary crisis, minyak naik 2008, GST 2014. 2018, saudara-saudara, minyak menjadi sentimen, dia menang. Kerajaan menang. Sentimen. 2000, kita kena lagi guys. 2000 ni kita kena pasal COVID. Teruk. Ini world lah. Kita cerita world, kita kena adapt. Yang ada world 2000, 2001 kita kena. Bisnes tak boleh nak buat, tak boleh nak bergerak dan sebagainya. Dan lambatkan kereta, tak boleh jual, tak boleh pakai, tak boleh, semua tak boleh. 2024 announcement RM1.30, diesel dinaikkan. Diesel dinaikkan, semua kereta-kereta yang jenama diesel koyak. Saya cakap direct je, koyak. Sama ada Mitsubishi Triton, Ford Ranger, Isuzu, Hilux yang dia katakan kereta padu. Saya cek sikit harga jualan Hilux tahun lepas Hilux dia dah jatuh sikit daripada nombor, masih lagi nombor 9, ada jatuh sikit lah, 27,000 ke 26,000. Figure dia jatuh, tetapi dia still nombor 1 pasal figure yang lain tak boleh jual. Maka 2025 kita menghadapi lambakan. Betul banyak lambakan dan ada faktor-faktor yang lain selain daripada kegawatan yang kita tempuh ni. Every 10 years, every 7 years kita selalu jadi tepuk. Kalau kita tengok zaman-zaman dulu tak adalah kena tepuk. Mak ayah kita, Tun Hussein Un kita, zaman-zaman tu kurang ada benda-benda macam ni. Jadi daripada 5 ini sepatutnya kita boleh mengelak 3 sahaja. 2008 minyak jangan sentuh. 2015 GST jangan sentuh. 2025 minyak diesel turun. Biasa. Apa setuju? Angkat tangan. Minyak ni jangan kacau yang satu je. Second hand satu untuk 4x4 koyak. Saya pun tak boleh jual dan saya dah 2 tahun 4x4 saya tak boleh ambil kereta dan saya sendiri tak boleh nak ambil kereta tu. Dalam waktu yang sama untuk tahun ni juga dan tahun lepas kita ada EV dah masuk. Jadi EV merupakan salah satulah membuatkan lambakan kereta. Tapi itu dia kacau salah kereta, satu ke salah? Dia kacau kereta baru sebenarnya. Tapi dia tak kacau kereta second hand. Cuma sekarang 2025 kita tengok EV ni dah banyak kena tarik. Tesla ada 8 unit kena tarik satu bank, sudah lebih 6 bulan kereta tu tersadai, lelong tak bayar, lelong tak ada orang nak beli. Tesla. Tesla. So Tesla pening juga kan. Kau Tesla tak mampu nak bayar tapi kau beli Tesla. Dia tak ada, dia tak boleh nak berapa lapis, berapa layer dia punya bengap. Saya nak cerita, kalau katakan lambakan tu memang saya kena setuju pasal benda tu berlaku. Tetapi benda ni kalau ikut perkiraan saya, dalam industri kereta market ada. Sebagai contoh, tak pernah dalam sejarah Pro 2, saya tabik spring kepada Pro 2, Tok Nal kita dengan geng-gengnya, boleh bagi 350,000 unit. Maknanya market okey 2024. Maksudnya ialah lambatkan kereta terpakai. Lambatkan kereta terpakai sebab dia tak beli, sebab dia beli baru. Kereta baru lagi banyak. Banyak pula jual. So baru. Macam mana tu? Ekonomi ke apa sebenarnya? Yang pertama, dalam kategori kereta yang terpakai, kategori kalau dulu zaman 1990, 95 tadi saya dah bagi tahu, finance company yang banyak support adalah finance. Cempaka Finance, MBF Finance, ACF Finance, Afin Finance. Afin Finance ada dulu. Sekarang dia jadi Afin Bank dan Afin Finance itu parts of the bank. Itu bahaya dia. Jadi dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Kalau dia nak bagi loan, dia kena tengok, bapak aku tak nak bagi lah. Sebenarnya meniaga kereta second hand ni, flat rate, bank lebih untung berganda daripada kita simpan duit kat bank. Tetapi dengan simpan duit kat bank tu, consistently tu, bank boleh untung walaupun sikit. Tapi jumlahnya banyak. Tapi kalau meniaga kereta, bank akan dapat flat. Untung tu dah dia lock untuk 9 tahun. Berapa dia untung? Itu dari segi finance. Lambatkan, saya boleh bagi tahu ada satu lagi faktor yang besar. Ini very big trouble yang mana kalau mereka yang beli kereta terpakai ni, jiran kita beli. Kenapa ni kau beli kereta seminggu dah bunyi oek. Lepas tu pergi kat Yuska balik, Yuska bagi tak bagi. Itu yang pertama. Yuska tak nak ambil bertanggungjawab. Tapi jangan beli tempat lain, kau beli dengan aku. Beli kereta. Yang kedua, kau beli kereta ni, dia kata harga. Harga sekarang, contoh, saya
bagi contoh Azia. Azia tahun 2020. Harga body saya 28 contoh. Saya buat 28, masuk insurans 1,500, 29,500. Maknanya 28 tambah 100,500, 29,800 on the road. Di tempat lain dia bagi harga 28, tetapi tukar nama dia panggil processing fee pula, dia kena tambah 2,000. Lepas tu kena tambah pula admin fee 1,000. Lepas tu kena tambah pula invoice pula 1,000. Invoice pula. Jadi benda ni meleleh. Meleleh, jadi banyak sangat meleleh. Charge tersembunyi. Tersembunyi menyebabkan customer tension. Customer tension tadilah dia bagi, baik aku beli yang baru. Daripada meleleh banyak ni. Puncanya salah satunya used car sendiri. Itu kategori yang kedua. Saya ada 3 punca. Okey, saya nak bagi 3. Yang used car sendiri, peranan dia pada mulanya, saya sebagai used car betul. Saya rasa customer pertama minta diskaun, saya tak bagi, saya lepas. Yang kedua, saya tak bagi. Contoh je nak murah lagi kan. Saya tak lepas. Yang ketiga, dia nak minta diskaun. Din, tolonglah adjust sikit buat rasa-rasa. So saya bagilah 500. Dia kena fleksibel tau. Jadi kalau mana-mana used car, apabila dia charge processing 2,800, customer 50 orang okey pun. Kenapa customer seorang ni aku nak kena bagi? Apabila tak bagi benda tu, jadi benda ni akan berleluasa dalam market. Jadi used car ni Denca dengan Dennas ni charge juga. Dia charge, aku boleh charge, customer boleh terima. Customer yang 50 orang tu. Jadi benda tu akan berleluasa dengan charge-charge yang dikatakan tersembunyi yang kita telah evoke dulu pada tahun 2020. Jadi ini yang berlaku. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga yang berlaku sekarang ni, kita tengok satu dunia ada bencana. Bencana yang mana kita ada banjir. Untuk menentukan kita beli kereta banjir, kita dapat untung lebih. Ini used car kena beli. Dan saya tengok kereta banjir yang saya reject, used car lain ambil. Berdesuk dia ambil. Maksudnya kereta banjir ni, kita dok cakap jangan beli kereta banjir, tapi used car berebut nak beli kereta banjir. Yes, used car berebut nak beli kereta banjir. Sebab dia boleh jual dengan murah. Dia punya punchline dia murah. Murah dia, contoh beza 20,000. Beli kereta banjir dia boleh untung 20,000 kan. Dengan beli kereta biasa dia boleh untung 5 ke 6,000 sahaja. Baik dia beli satu kereta banjir, dia cuci, dia jual dekat you. Sebab tapi customer tahu tak yang dia beli tu kereta banjir? Masalah customer tak tahu, itulah yang menyebabkan used car tu boleh berjalan. Saya nak ingatkan, that's why di sini trusted dealer you kena cari. Customer kena pandai cari. Sebab beli kereta used car bukan satu beli yang kata beli aku besok pakai, beli besok pakai. Nanti terkena. Itu yang pertama. Dalam kategori yang ketiga adalah kereta accident. Kita banyak kereta ni register setahun 800,000, 700,000. Pastinya kereta accident banyak. Sikit ke besar banyak, memang banyak. Tetapi dalam tu banyak yang banyak. Jadi anda akan terbeli kereta-kereta macam ni. Dan sekarang media sosial, saya ada tengok satu dekat TikTok yang mana budak ni memang famous. Dia beli kereta accident dekat satu platform yang besar. Lepas tu dia berteriak kat situ dan dia terpaksa membodohkan diri dia kerana kesilapan dia nak beli kereta yang murah. Dekat platform yang besar tak boleh sebut lah kan. Tapi orang tahu lah kan, warna kuning ke warna hijau ke. Jadi dia beli dekat platform yang terlalu besar. Jadi dia nak memarahkan, dia terpaksa keluar medsos dia, TikTok dia, dan menyebabkan view yang ramai dan menyebabkan orang tu tarik dan ganti. Dia seorang yang selamat, yang lain tak selamat. Jadi itu yang berlaku untuk kereta-kereta yang accident. Dan kereta yang ketiga yang jarang orang share dalam medsos adalah kereta prestasi yang teruk. Musim orang kata buat kereta sewa banyak. Jadi kereta-kereta ni mungkin dia dah repair semua sekali, dah hancur dan dibuat balik, dan anda lah pemakainya. Cuma akan menentukan kebaikannya hanya beberapa bulan sahaja. Mungkin 2 minggu, mungkin 2 bulan, lepas tu dia back to the asal. Prestasinya akan tentukan menjadi what's that? Kita buat Grab kan, bekas kereta Grab. Kita tak nak macam tu. Saya cakap betul, saya merasai benda tu, tetapi barang yang saya bagi adalah bukan dalam kategori yang demikian menyebabkan saya boleh jual. Dan customer is always datang. Jadi saya nak mengharapkan used car kat luar sana, used car teman-teman yang kenal saya, sama ada kenal atau tak kenal, kita berniaga secara jujur amat susah. Saya akan bagi harga yang jujur, tetapi at the end of the day dia bagi harga yang terlanjur. Macam mana dia boleh? Harga jujur 28,000 campur katalah 2,000 baru 30,000. Harga terlanjur, harga 28,000
Azia 20-20. Processing fee-nya 2,800. Dah terlanjur dah. Admin fee 500. Satu platform yang besar minta admin fee 500. Kau nak beli kereta dengan aku, bagi bayar admin aku 500, kau tak akan bayar kan? Kita dah beli kereta dengan dia orang kan. Kau nak minta lagi admin fee buat apa? Kita dah memang Dia nak suruh bayar staff dia lah. staff kau bayar lah. Kenapa orang yang beli kereta kau nak kena bayar staff kau? Kenapa? Nak suruh bayar staff kau. Kenapa nak suruh bayar staff kau? Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan charge kau invoice. Invoice ni kita beli kereta, saya yang kena bayar ke LHDN. Kenapa kita nak suruh customer bayar? Itulah masalahnya. Tadi cerita betul customer beli tunai dengan saya. Cik Din, macam mana ni saya dah beli kereta tunai dekat 100,000, nanti LHDN tahu. Saya simple, saya kata, bang, abang itu cerita abang dengan dia. Tetapi kalau abang cerita macam ni dengan saya kata, bang, invoice nak bayar LHDN 3,000, bayar bang. Mesti customer tu bayar sebab ketakutan dia. Tapi kalau bayar ke Yuska itu, bukan saya, Yuska itu, duit tak pergi LHDN, duit masuk. Jadi ketidakbetulan berlaku ke dalam industri Yuska ni. Cuma saya nak mengajak anda untuk berniaga secara jujur. Mungkin susah sebab untungnya tak besar, dan harga-harga yang jujur memang susah kita nak produce, sehingga harga yang saya bagi tu diingatkan lagi, ini mesti ada cah lagi ni, mesti ada cah lagi. Saya dituduhkan macam tu. Apa hal kau? Jadi harga-harga yang dia produce adalah harga-harga yang terlanjur. Harga ni bang kena bayar bang, processing fee bang. Orang lain bayar, kenapa abang tak nak bayar? Abang seorang ke yang bagus dalam dunia ni? Abang ingat abang siapa bang? Abang kena bayar bang. Ini bumi Malaysia bang. Macam-macam hal. Jadi paksa customer bayar. Dia pula tetapkan yang kita ni mesti ikut menipu macam dia orang kan. Dia macam tak puas hati. Kenapa kau berniaga kau tak menipu? Kenapa kau berniaga kau jual kereta, orang lain semua duk menipu, kau seorang tak menipu? Ni apa hal? Seolah-olah macam gitu tau. So saya nak mengajak, kita orang nak mengajak yang berniaga ni kan, kata kalau kita jujur tak untung, korang ikut siapa? Korang ikut bangsa siapa? Kadang orang Melayu pun ada yang dah terikut kan. Ada je macam Cik Din jujur masih lagi survive, okey je. So tadi Cik Din ada cerita pasal invoice, perkataan invoice. Macam tahun lepas kita macam ada satu berita pasal kita digegarkan. Kita digegarkan dengan announcement e-invoice. Bukan berita tapi just announcement tepuk macam tu kan. Tegur-tegur kan, try buat pengumuman kerajaan tahun lepas tentang e-invoice, dan semua orang bergegar, bergoyang. Lepas tu last sampai sekarang tak buat, dan kita pun tak tahu apa mekanisme. Macam sama-sama budak-budak, saya tanya ramai orang pun tak tahu. Boleh sentuh sikit? Saya kalau pasal e-invoice saya nak bagi tahulah kepada mereka-mereka yang masih ada kuasa dekat sini. You dah letak e-invoice pada bulan Ogos, yang mana setelah you buat announcement e-invoice tu akan berlaku, semua nak kena bayar cukai, dan cukai tu ada sekian-sekian, walaupun sikit market down masa tu. Tetapi apabila masuknya bulan 10 dan 11, mereka-mereka yang berkuasa tidak menyentuh lagi sampailah kepada hari ini. Dan apabila rentak riak berlaku, market makin slow, you orang kata bulan 6 ni akan dikuatkuasakan, masih dijarakkan lagi, maka market masih lagi bertahan. Saya nak bagi tahu sinilah untuk kepada penonton ataupun teman-teman, rakan-rakan kerajaan, minta ampun, minta maaf. Kerajaan mesti ada satu fiskal ataupun satu cara untuk menyelamatkan rakyat. Tak dapat tidak, kita akan tengok masa yang tahun COVID, yang mana fiskal yang dia ada bagi, tolongan ataupun cara nak tolong rakyat yang dia bagi adalah dia tak bagi cukai dalam macam beza kan. Dia ada nak kena bayar cukai tu. Dia waive SST. Yang tu melibatkan ribuan ringgit. Maknanya dia gap sampai 6 bulan melambung tinggi. Ekonomi menjadi naik dan maju. Walaupun kita daripada kegawatan yang tak boleh tumbuh. Maknanya tak boleh keluar rumah, tak boleh buka kedai, tak boleh berjalan-jalan, tak boleh. Dan ini berlaku pada zaman 1997. Masa tu juga ada fiskal, ada langkah-langkah daripada kerajaan. Jadi kerajaan sekarang pada mata saya, CDKA senyap. Namun saya minta ampun, tolonglah bagi langkah-langkah yang untuk menaikkan industri ni. Sebagai contoh, SST tu kuranglah sikit, buat lagi sekali. Ini kerajaan yang lain berbanding dengan kerajaan yang dulu.
Jadi itu fiskal yang saya nak tengok apa yang ada untuk tahun baru. Tapi nampaknya belum ada lagi. Jika sekiranya benda-benda itu tidak ada, tolong jangan sentuh untuk industri otomotif. Sesungguhnya industri otomotif adalah satu industri yang menjadi indikator bagus tak bagus rakyatnya, derita atau tak derita rakyatnya, ataupun riang ria rakyatnya. Very big indicator dah sekarang ni. Ya, saya setuju apa yang Cik Din cakap ni. Industri otomotif especially untuk Malaysia ni memang menjadi indikator untuk kita menentukan sama ada rakyat tu riang ke tak kan. Contoh macam video yang sebelum ni kita cerita minyak jangan sentuh kan. Dan mungkin saya nak tambah sikit dekat situ tadi Cik Din, kalau bagi saya lah kerajaan kan, kalau tak pasti, kerajaan sekarang ni mungkin dia buat kerja yang betul, mungkin buat betul, tapi dia orang tak ada pengalaman nampaknya kan. Saya nampak dia orang suka kadang-kadang buat announcement, lepas tu celup, lepas tu tinggal lari, lepas tu tak jadi. That's why saya nak bagi tahu kepada mereka benda yang berkuasa. Benda tu impact tau. Walaupun kerajaan tu dia cerita sikit aja, dia cakap dia buat announcement macam e-invoice kan, market impact market crack kan. Mungkin korang tak rasa dekat luar sana, tapi pada penjual yang memang kita orang industri kereta yang besar ni, industri terbesar dekat Malaysia ni, benda satu announcement yang tak berhati-hati, yang korang sendiri kerajaan tak sure kan, dia akan impact banyak. Macam sekarang Evo sampai hari ni dia punya impact. Orang nak beli kereta, lepas tu hari tu ada full loan ke, boleh full loan tak boleh full loan lah, macam-macam kan. So hope lepas ni kalau nak buat sesuatu, make sure, saya tahu yelah diorang just announcement saja, tapi jangan sampai announcement tu dia boleh jadi something yang melarat. So we are waiting for a good announcement, fiscal announcement. Ya. Soalan tambahan lah, pendapat Cik Din. Saya baru dengar semalam, dengar kata diorang akan adakan pilihan raya seawal 2026 hujung, sebab diorang kali ni nak sama ratakan pilihan raya negeri dengan persekutuan. Oh, okay. So mungkin nak jimatkan kos, nak jimatkan tutup sekolah beratur, kaki tangan semua kan. Sekali orang beratur dekat untuk pangkah negeri, 2 in 1 lah kan, macam dulu-dulu lah kan. So dekat situ tahun lepas diorang sibuk nak naikkan minyak. Bukan naikkan minyak, nak hapuskan subsidi, nak adakan subsidi bersasar golongan yang layak saja boleh mendapat harga minyak yang murah macam sekarang. Tiba-tiba tutup. Kalau dibuat sekarang, pilihan raya macam dah tak lama, impact tu tak cukup bagi saya untuk cover tempoh dalam 1.5 tahun daripada sekarang. Kalau naikkan minyak hari ni pun, dalam masa pilihan raya masih lagi orang terkesan, masih lagi orang ingat. Jadi rasa adakah subsidi minyak ni akan disesarkan? Ya, minyak saya dah cakap 2018, sedara-sedara, hari ini saya memerintah minyak turun, dia naik kuasa. Kalau nak kekalkan, turunkan minyak. Itu je. Point ada kat situ dah. Dia tak boleh nak cakap apa. Point dekat situ. Betul. Mungkin kita bukan pakar ekonomi, kita tak tahu apa yang berlaku dekat dalam poket negara. Tapi apa yang saya pasti, satu benda yang diorang tak boleh kacau, dan satu benda yang boleh mengubah sama ada berjaya ataupun tak berjaya kerajaan ni ke kan, adalah minyak. Malaysia, jangan kacau minyak. Jangan kacau minyak. Petrol, gasolin. So thank you so much. Ada apa-apa lagi nak tambah sebelum ni? Sebelum tu, saya nak bagi tahu untuk jadikan trusted dealer. Saya pun kebetulan datang sini terbawa cek tadi. Terbawa cek. Berbalik kepada nak menjadi penjual kereta yang baik, yang bagus, hak customer kita dahulukan. Saya seliklah kat sini. Jadi kebanyakan customer yang beli kereta dengan saya sendiri pun dia tak tahu bahawa loan yang dia buat tu terlebih. Walaupun 500, walaupun 1000, terlebih. Jadi apabila terlebih, duit tu saya akan refund kepada customer. Dan dealer yang saya deal ni adalah kereta baru. Saya paksa dealer tu, duit customer kau bayar. Kau jangan keluarkan balik. Dan saya ada check. Kebetulan tadi saya jumpa dealer yang mana saya deal Toyota dan Honda, dan saya refund every month paling sikit 52,000. Paling sikit 52,000. Itu yang dia tahu. Yang dia tahu, okey Cik Din, ini ada NCB. Tiba-tiba NCB ni 1,000 lebih. Kena refund. Okey, kena refund. Jadi yang ni ada harga kereta. Saya dah bagi promo. Honda dah bagi promo. Katakan 8,000 bulan ni. Tiba-tiba loan buat untuk 3,000 saja rebate-nya. Dia ada lebih 5,000. So kita kena refund kat dia. Saya kena refund ke customer. Jadi dengan prihatin saya tadi, dengan duit anda saya refund. Ini sebagai contoh. Kita ada 1,000 unit
untuk kamu customer. Cek betul, bukan cek photostat. Cek betul dan customer tidak tahu. Besok saya akan minta nombor akaun dia, saya akan back in cek ni kepada ini orang perempuan, kebanyakan orang perempuan. Saya nak tanya, ni yang keluarkan cek ni Cik Din ataupun dealer? Saya tu lah. paksa dia sebab saya kira tu dah terlebih. Kalau buat loan saya. Benda ni kalau senyap pun customer tak tahulah kan. Rembat. Kalau senyap buat dang je customer bukannya tahu pun. Dia tak tahu. RM52,000 tiap bulan. RM52,000 paling sikit. Paling banyak 78. Refund saja daripada saya untuk customer di luar sana. Guys, you jangan risaulah dengan saya guys. InsyaAllah duit anda saya akan refund walaupun anda tidak ketahuan. Anda follow video-video saya, Cik Din kan ada. So itu dia guys, kalau nak tahu dia bab penipuan ni macam again tak akan selesai sebab dia dah meresap dekat dalam darah akar umbi culture negara kita ni kan. Memang susah nak ubah. Cara dia satu saja, kesedaran diri sendiri. Kalau tak tahu, korang boleh jemput follow kepada CDKA. Cik Din kan ada punya semua platform daripada Facebook, YouTube pun dia ada dan TikTok. So thank you so much Cik Din. Saya harap Cik Din sudi untuk muncul lagi dalam channel Nas & Co, Nas Abdullah ni. Jangan kecam, tak semestinya jangan kecam. Kalau kita pergi keluar, kita buat review kat luar, boleh jadi host. Review kereta sama-sama, InsyaAllah. Bagi info lagi dekat rakyat Malaysia. Kita payung lagi, kita feed lagi information. Kita bagi contoh, kita bagi diorang info secara fizikal lah. Ni kereta, mana satu kereta yang bagus, dan benda tu percuma guys. Tak payah masuk bengkel, kau follow rapat-rapat. Tu je pengeras dia. Follow rapat-rapat. So thank you so much. Jangan kecam, akan kembali dalam next episode untuk guest yang seterusnya. So akhir kata daripada saya Nas Abdullah, saya Cik Din Kanada. Salam strategi, fight dan conquer. Ho 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 ho.